Hukum akal. Soal padum perkara hukum akal. Padum perkara hukum akal. Kahit dah dengar-dengar. Nakai kah? Nah. Mir perkah rupa kau? Bagi dia. Jawab. Hukum akal le perkara. Tahu le jawab soal. Jawab. Wajib, mustahil, harus. Wajib. Mustahil. Ini le definisi hukum akal le bo. Wajib, mustahil, harus. Marakun wajib Allah. Waplu. Mustahil Allah. Waplu. Harus. Tabo. Wajib Rasul. Buat. Mustahil Rasul. Buat. Harus tabo. Wateta kun kalimat yang lebo hoyo. Hukum akal. Nakal. Kiban gunare wajib. Kiban mo po wajib. Terupa menggambar. Thada mata gambar lau leruan. Thada mata. Gambar dua je. Nyokan dua berarti. Nyo tak kula ko tre juga. Thada mata ni bukan le purur ko. Thada mata tak bukan le. Mak yang di dah pegang itu pun dua je jawab. Dua itu. Walaupun benar satu tambah satu. Tak benar juga. Hai ke benar. Tak pegang kecuali urah nakal yang lain. Tak ada mata patih le. Ko. Wajib du. Watai nu kun tak ada mata bayang lau le dua. Oh bayang. Itu kita dua, kita bayang. Nyo kajak rumah yani tu kacok pinung lung siat. Nyam bayang nyu yani rumah dak ui. Buah pinung. Nya nempuh kalau bayang nak kai. Ipatih lakai na yani rumah. Katuri yani. Tatu. Katuri wajib pakai. Yani nya benda. Buah pinung. Benda terbayangnya sesuai dengan dak pegah. Watai tak butoi, Wajib. Kiban tabayang laule, watai kejadian butoi lagi tabayang. Tahu? Itu yani tinggal iwa banda. Nya ke iwa banda je. Watai iwa kude, watai buka pintunya nya rumah bayang mono. Pakan kahek duit dia. Kah? Ni lain dia tu bayang, dia beli jauh. Nya ku akai Lagi kak mur pegang mono nyo kami tangkai rutha. Watai menupak buta lagi ke bayang. Wajib. Nyan wajib patih lah kan? Patih. Ipatih lagi tak ba? Muti pa no. Pakai dompet dong. Nyo rumpu. Nyo, apa deh? Ikut kon nyan warna hitam dompet long nyo kuning. Mufta? Ilang dompet hitam ku nyo dompet kuning. Ijak lom ba perumahan Ali, pakan kajak perumahan Pak Nek go. Nyo kajak dah Mak Munir dia kacok bulan. Ujak ba Mak Munir dia salah lagi wan nan tambah. Putra barangnya ke benda burung bu. Empat ba. Wajib. Pu mana wajib? Barang yang hana terupa bakaitan. Mutilang ujak rumah yang ni. Memang tidak ni ku bayang tu. Mutu watai terhukukan lagi ku bayang. Mutak. Tidak boleh kena orangnya tu. Kau kajak mau ni dia. Putak kacok bulan. Ilong yang bayang drone kan nak drone ni ujak ini. Di lima. Kecuali mana tu? Kau yang kah boleh kau bakati ke dia. Ilong atas drone bekas teman. Kati. Ikati tu hana balung le kamu. Pokoknya barang lu kan hegam tangkap aku. Maklum gedan ba drone keju. Drone jo lain kamaki dah lu. Mak. Lagi jangkoi. Kati bi jangkoi ah. Oh ma jangkoi drone tu kau kujuk ku pulang. Alu jangkoi dong le drone pakai ka. Ha. Maklum gejuk yang tadi ke drone lah kan kau ni. Yang mana contoh? Soal. Puan makna mutahe? Mutahe han dipatih lakai. Putra dipatih lakai. Watai tabayang han satu wai ngan tabayang. Kujar rumah yani. Yana rumah. Ilang pulai yani. Yana nak pulai. Ampam aji. Ampam elo guna mubat bayana. Yana yani. Yani konduktor. Kuku yani lo guronyan. Ya kan? Tunggu long je. Putra pulai. Hai mubat. Maluh nak nanggap kan kau yang masalah lagi. Yang doktor yana. Ira ni lain. Hanya. Yang pulai tunggu bulan. Umpamanya orang tak menikah tu. Kau dah jak umum. Kita jak tunggu bakar. Ke hana sama kita bayang. Tunggu bakar kau umum. Tunggu tapi kau umum.
Punya sesuatu yang tak bayang wate kejadian hana sama lagi tak bayang. Mustahil. Sesuatu yang tak bayang. Wate kejadiannya lagi tak bayang. Nyan wajib. Kajaknya aku deh kabla tutup 66. Wate ke tapua rumah 8. Tak bayang 66. Ipuan 8. Nya mustahil bakon. Ia sabar angkat dia. Ha? Kita nyoh nak tak boleh. Kecuali ikut bunuh dia anu je. Mak nak minta setruk warna merah long. 8 biji nak 8 biji 66 biji kurung biji. Pokoknya setruk. Nya kan imut tu. Nya kan angka 66 kablo. Wajibnya sesuai lagi tak bayang. Kiban tak bayang boleh. Bayang tu, bawa pisang wak kiban. Kah kamu pisang wak masak. Wate iti ke ro nu, pam, nyo nek nyo. Apa deh? Munya mutahe? Tak bayang bawa pisang iti bawa jo. Nyo pisang apa ni bawa jo? Ha. Angkanya. Ya Allah. Puan makna harus. Kah? Barang yang cah bakai tandana. Yani awak pentan tengok pijit. Iwa luta pijit. Pakan yang ni anak awak bunuh. Ujian berat berkelam. Bawa aku lagi berjalan. Ipegah. Pakan kepegah baru orangnya kau. Dia banyak yang nak ujian. Iperti ni. Dia kai. Ni peti lakai. Tapi kena dia kau dah. Harusnya ipati lakai. Kunai pati. Mesti yang ni tinggal yang awak penton. Jiat luta pi. Gedi hanya boleh. Lepas artinya harus dia na. Kati kejap buat belanja pijit. Tapi cara wajib je. Nya bawa pakai le, bawa cara lain. Tunggu berarti long kejap buat pijit dah nak pijit nya pakai juga. Tapi bawa cara juga. Soalam. Tah mithil wajib pakai. Kahet dah pegang-pegang meno putra wajib, putranya putra je kan. Ini contoh teman. Mithil yang contoh. Cepat. Ha, kiban contoh. Lagi balok cok lapang. Tak jadi balok orang ho. Ite mengbong tu. Gelah lebo dalam. Ni cok lapang ubi lam. Pura tak kuno. Ha, lam thong. Ha. Balok pun. Ha, cok lapang. Ubi bulatnya. Bunyi dapur A. Ni dapur A balik. Kan. Ni cok lapang, cok lapang. Icok lah. Lapak ubi raya, munyo raya munyo dapur eh. Munyo dapur mana? Nyagun. Munyo terpegah hana cok lapak. Mungkin. Allahnya munyo. Kiamuhu. Makanya budak beda. Allah hana mahajak ke tempat. Bertanya? Oh, mahajak kule. Ule mahajak ke taku. Taku mahajak ke bahu. Bahu ule tanpa taku apa itu ule? Mata macam ule apa itu mata? Ya kan? Anggota tanya 7 macam saling mahajak kan? Sente pedu atau tika kan? Kak. Sente pedu atau tika obe. Ari sente kipas angin pedu atau tika kan? Gedanya pada 2 atau tika kan? Tika pedu ya tu keramit, iuk tika je keramit. Ya, iuk keramit pakai 2 tumen, iuk tumen. Tanahnya mahajak ke Tuhan ke mana? Berarti tiap-tiap bentuk boleh betul. Tahu kan? Tungku buma, ubi luah buma. Berarti tiap-tiap benda mahajak ke benda. Bendanya terakhir je hom mahajat. Kat Allah kan? Istiq naik tikar ke? Allah nama hajat. Mana? Yang tu hinan tu awal di ma'rifatullah. Bertatu apa beda? Teh Allah teh tanya. Mauju hadis? Mauju hadis? Selanjut ji ra'uyah. Ya tuhan. Soal teh mithil mustahil pakai. Lagi balok tancuk lapang. Tiap-tiap balok nak pulai ke tempat? Munya hana pulai? Kanya ju. Lagi mampu nyandu. Tak dua lagi 2 cok tempat. Tak Munyo kat tip panjang 1 meter 20. 1 meter 20 cok tempat. Munyo nudang aki 5 nu.
Hai, boleh mau. Lagi nyo dong, lagi nyo cok tempat. Menyo daduk nyo pasal kata nyari punggung di tempat. Ubuk punggung, ubuk tempat. Nyo lagi ni tek urung, tek tempat kati. Bagi habanyan. Ha? Urung tek lom, tek tempat. Mesti terpuduk nak deke. Ubi nak deke cok tempat, terpuduk tilok. Ubi tilok cok tempat. Terpuduk rumah urung. Lagi rumah kamar kali padi nyo. Pek kali 6. 5 kali leh. Lagi rumah kamar padi 8 kali 6. Ubi 8 kali 6 cok tempat kanyo. Nya lapak cok. Soal toh misil harus pakai. Dipatih lakai untuk hana. Atau mana ikut? Harus. Harusnya ipatih untuk jawab lagi balok pek sago atau 8 sago. Tempat cok. Mau kat mur, mesti ke tempat. Saya hidup. Mau kat mur. Mesti dapat hidup mbak sah. Lantaran nak duduk jemu hidup mbak. Duduk aku dah. Gupuduk kena, kalapak kena. Diterima kan? Duduk umpama ai kedua le rumah raya, kedua lebih li. Jok cik. Pakan tempat je berkapat tapi mahajak cik kan. Lagi si Yani melanyo kai duduk rumah raya. Kai cok tempat baru rumah empat. Tinggal bunga kau bandar, cok tempat bandar, tinggal bunga kau bajrak kata ke ayam doa. Kau bajrak tempat. Je pokoknya tempat dia cok, tempat tetap. Tempat tetap Mesti kat ti melanyo kaino. Kaino le. Tinggal bunga kau jak molong, kau cok tempat molong. Jadi orang modro tempat modro nyan harus dicok berkapat. Yang namun tetap Oh. Anjana. Hai kati duduk molong nak cok tempatnya yang kakon. Barang gantung.